Assalamualaikum. Pasal lori hak warna putih depan rumah Sari tu. Hari ni 9 bulan 2 2026. Bersamaan dengan 20 Syaban 1447 Hijrah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, platform ni ada orang potong buah. Ada orang potong buah. Video untuk si lelaki tak ambil lagi. Untuk budak kepala punya lesen pendidik ikan. Unit budak kepala ni belum lagi. Alhamdulillah. Yang tak balik tadi tu ada dekat situ, tak tahu Umairah. Kita tak ada nampak tadi. Video yang sebelum pada ni. Video yang pertama. Ini tampung ni ada kat sini. Yang pasal lori yang putih dekat Rumah Sari tu. Ni kes hantar punya hantar tak silap aku. Anak Sari ni punya kerja ni. Dia melibatkan Sultan Pahang ke apa benda ke gitu. Sebab dia curi motor tu. Dia curi motor tu. Dia ada buat cerita pelik-pelik benda gitu. Kita ni nak kena melayan ke dia. Dia nak kena curi. Kan? Aku ni nak kena mengelakkan diri daripada anak bini aku. Aku pun tak faham sebenarnya. Apa dia? Dia bukan apa, dia nak kena curi barang-barang kita ni. Kehidupan kita ni nak kena curi. Dia nak kena mencuri benda tu. Kan? Dia nak kena curi. Balik. 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 Sampai aku kena fitnah apa benda dia buat cerita gitu. Budak ni. Sebab dia curi motor tu, dia rompak, dia samun. Dia kata ada kerja sebagai pegawai polis dekat situ. Yang kes pegawai polis perempuan kena bunuh dekat tanjah api. Nak kena minta IPK kontijen. Selepas pada itu habis barang-barang peribadi aku hilang. Termasuk barang-barang dalam rumah aku hilang habis.